So kenapa isu-isu yang di atas ni kita lihat dia macam sering dielak? Kenapa kita nak kena elak? Kenapa kita perlu mengelak? Kenapa? Kenapa kita perlu mengelak? Kerana membincangkan latihan guru itu akan membawa erti macam membincangkan perkara yang tak selesa dekat kerajaan. Iaitu kita akan bincangkan tentang bajet jangka panjang, masa latihan yang sebenar, kuasa membuat keputusan. Ia jauh lebih sukar berbanding menukar silibus ataupun menghidupkan peperiksaan. Tetapi selagi isu ini terus dielakkan, reform pendidikan tu akan terus berlega di atas kulit sajalah. Sebab tu aku cakap segmen ni seterusnya nanti kita akan pergi kepada soalan yang lagi berat lagi. Itu bagi pandangan aku, soalan aku rasa ini soalan yang berat. Iaitu jika sistem ini kalau sistem ini jelas kita katakan ia bermasalah. Siapa sebenarnya yang perlu berubah dahulu? Manusia yang ada dekat dalam tu ataupun reka bentuk yang mengikat mereka? So cuba kita fikirkan, siapa? Apa? Bagaimana? Sebab itu aku ingin katakan nantilah ke bawah sikit, nanti ada kita akan jumpa.